Yan guys, masih tadi. Asalnya saya nak beli ikan jamah, kalau goreng sedap. Kita tak buat pekat sangat. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizzle, Sue, Hallie, working all night. Subscribe, it's your cue. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali di Rizal Soali Channel. So, jam menunjukkan 1 jam lagi nak ambil Ryan balik sekolah. So, saya nak cari satu yang fresh untuk makan tengah hari atau makan petang lah. Jadi, tadi fikir nak pergi nak beli bahan basah ikan-ikan dekat area-area Pening ni. Tapi, fikir-fikir balik, choice tak berapa banyak. Masih juga tempat favourite dekat PC Demak. So hari ni saya nak masak apa untuk konten kali ni. Masak, tengoklah, saya pun tak tahu lagi apa yang saya nak masak sebenarnya. Sebab kadang-kadang idea tu datang last minute. Jadi saya tengok dulu apa ikan yang saya dapat. Kalau ikan tu sesuai dengan masakan yang saya fikir, saya buatlah. So guys, mana yang belum like dan subscribe, tolong like dan subscribe Rizal Soali Channel. So mana yang dah like dan subscribe, terima kasih banyak-banyak. Bantu saya untuk tahun 2026 ni. Harap-harap dapat satu yang khabar baik untuk channel saya ni guys. So stay tune. Mana yang belum subscribe guys, tolong subscribe. Stay tune. Bye. Okay guys, seperti biasa kita nak tengok dulu sebelah sini. Ikan pelayak ni memang sedap lah. Kalau nak buat kari ke apa, sedap. Sardin guys. Ketam 2 ini ikan jamah. Goreng sedap guys. Tapi macam okey lah. Nak cakap sihat sangat tak? Ikan tukar, ni anak ikan pari ni guys. Jadi sebelah ni kita ada ikan yang berkenan. So kita tengok dekat sebelah sana guys. Lihat guys, masih lagi. Tapi tak tahulah okey ke tak. So sini ada watermelon guys. Ikan merah tanpa biji, 1 biji RM15. Lelong, ini lelong juga. Mungkin grade yang bagus kot. Ini orang jual ni guys. Sebiji 25 cempedak. Oh, tujuan asal nak cari ikan ni guys. Kita cari ikan. Sang kerang ada. Ini ikan terubuk. Wah, fresh. Kalau 1 ekor pun dah hampir dekat 1 kilo lah. Oh, ini ikan pisang jenis besar pun. Oh ya, itu saya beli yang jenis kecil, yang ni yang jenis besar. Sedap ni guys. Kita jalan-jalan dulu. Kampung guys.
ini ikan minyak yang dah dipotong, sekilo 25. Senang kerja guys, tak payah nak potong-potong kat rumah. Disiapkan ikan kilat, campur ikan campur-campur. Itu saya dah beli ikan pisang sedap. Ikan tukar payah guys. Cucur sedap. Ikan jan. Just kilo 12 jas. Kalau rajin pancing boleh pancing. So ni ikan isi penuh, plastik putih 10 kalau isi penuh RM10. Saya tak payahlah. Asalnya saya nak beli ikan jamah, kalau goreng sedap. Ikan ni kalau buat asam pedas sedap. Kita cuba nak buat kari ke asam pedas pun boleh. Saya nak beli ikan ni lah, 1 ekor cukup. Okey, jam menunjukkan dekat pukul 12. Aku kita alang-alang ambil raya dalam 12.30. Saya kena cepat pergi ke sekolah. So, kita tengok ada durian je guys. Oh, ini sebesar durian. 15 ringgit sebiji. 2 biji 12. So ini 1 biji 8 ringgit. Macam besar-besar dia punya duri cantik ni. Buah ambang guys. Mana yang tak tahu buah ambang ni lah buah ambang. 3 biji 10 ringgit. Tapi kalau kena yang manis, manis saja guys. Baik. Cukuplah ni. Saya nak beli sayur-sayur segar. Tapi tak ada yang berkenan lah guys. So tak ada apa yang memikat hati. So kita beli ikan pisang dengan tempe. So, Awin yang lain suka makan tempe, tapi goreng je campur dengan garam. So sekarang kita akan pergi ke sekolah, tunggu Ryan balik sekolah. Lepas tu kita nak masak apa, tak tahu lagi. Nanti fikir guys. Wow, ini ikan pisang guys, besar juga ni. Ini kita beli tadi guys. So jom kita siangkan. Singkat saja guys, kita dah masak dah kari ikan ni. Tunggu nak masak lagi. Saya tak buat tutorial ni sebab sebelum ni saya ada buat tutorial pasal kari ikan. So tak payahlah. So ni kita dah siap-siap, tunggu nak masak lagi. So asam jawa dia kita masuk. Ni kari ikan asam yang simple-simple kat rumah je guys. Kita tunggu masak lagi. Lepas tu kita letak santan. Lepas tu barulah kita hidangkan dengan nasi guys. Okay guys, kari ikan apa tadi? Kari ikan pisang.
Yang besar saya beli tadi yang dekat pasar ikan tadi pun dah jadi lauk. Tengok. Kari ikan. Sebab Ryan suka makan kari ikan sangat Nawin. So, kita buat kari ikan guys. Kita tak buat pekat sangat. Yang ni versi campur santan. Tapi actually saya lebih suka versi yang tak campur santan. Tapi anak-anak suka kan. So kita buat versi campur santannya guys. Yang ni sambal semalam, sambal belacan semalam. So kita buat, kita makan lagi. Yang ni saya simpan semalam guys. Mantap ni guys. Kita kena kepala guys. Tak. Nak tunggu dia sejuk sikit baru kita makan. Okay. Isiknya tu ini. Panas. Isi tu nak manis lah. Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai untuk malah kari. Kalau kudam. Okay, saya teruskan makan. So jumpa lagi next vlog guys. Semoga dimudahan rezeki. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.